Untuk hari kedua ni kami nak bawa anda menjelajah di Bandar Kuching ni. Mana yang sempat je lah. Destinasi kami yang pertama pagi ni adalah di Museum Budaya Borneo. Museum ni antara yang paling besar dan cantik dekat Asia Tenggara tau. Korang tengoklah sendiri lobby dia besar mana. Harga tiket adalah RM20 bagi dewasa dan RM10 untuk warga emas. Untuk setiap aras, ruang pameran dia adalah berbeza tau. Ada ruang kanak-kanak, kami yang dah besar ni pun rasa jadi macam kanak-kanak balik. Memang leka dekat sini. Kita juga disajikan dengan adat resam dan cara kehidupan orang Borneo ni tau. Dan lepas tu kita boleh travel ke zaman dulu. Daripada zaman batu sampailah ke zaman era moden Sarawak. Kat paling atas sekali pun ada tekstil lama tau. Ada tembikar antik, semuanya rare, penuh dengan cerita. Untuk lunch kami makan di restoran Rasa Rabuyah. Nasi ayam yang serius, korang memang kena datang kat sini. Memang sedap. Siap ada basikal bergerak lagi. Bila perut dah kenyang, kami singgah pula dekat Jambatan Gantung Satuk ni. Tengah Panah Rembang ni memang tak ada orang dah. Kami bertiga je yang gigih naik ke atas ni untuk nak ambil gambar. Waktu yang terbaik untuk datang kat sini adalah petang hingga malam untuk pemandangan matahari terbenam dan lampu LED yang cantik. Dah puas berjemur tadi, kami singgah kejap sejukkan tekak dekat Cendol Mama. Tengah-tengah panas ni, perkena cendol dengan ABC memang terbaik. Tak sah lah kalau ke Kuching kita tak ambil gambar dekat Tugu Keluarga Kuching. Di sebelah petang ni kami singgah di Masjid Daruhana untuk solat jamak dulu. Waktu kami datang ni, majlis kunduri kahwin baru je selesai. Macam pusat komuniti jugalah function masjid ni. Sementara nak tunggu makan malam, kami lepak dekat Kuching Waterfront sambil layan sunset. Ya Allah, cantiknya. Di kawasan waterfront ni ada pelbagai kedai yang menjual cenderamata dan craft tangan orang Sarawak tau. Jadi bolehlah kita nak bawa oleh-oleh ataupun kenang-kenangan. Kemudian kami singgah dekat kek lapis Mamasu. Belilah juga walaupun dekat Bangi ni ada je. Nak rasa yang original dari Kuching kan. Akhir sekali kami makan malam di Wayne Cafe. Kat je dengan kedai Mamasu tu tadi. Makanan pun boleh tahan sedap. Kita jumpa di next video. Bye.